Ustaz, batal tak air sembahyang kita kalau kita makan? Kalau puasa, dia tanya pula, Ustaz, kalau puasa, kentut batal tak puasa? Percaya ataupun tak, boleh dikatakan hampir setiap tahun ada saja soalan yang asas ditanya yang kita rasakan soalan ni pun masih ramai lagi orang tak faham dan keliru. Baru-baru ni saya juga ditanya berkaitan dengan apakah hukum selepas seseorang mengambil air sembahyang, kemudian dia makan ataupun minum, adakah membatalkan air sembahyang dia? Maka untuk makluman semua, perbuatan makan, minum, korek hidung, korek telinga, perbuatan-perbuatan ini tidak termasuk di dalam perkara-perkara yang membatalkan air sembahyang kita. Boleh saja selepas kita makan, kita dah ambil air sembahyang, kita makan, sebelum kita nak sembahyang, kita disarankan untuk berkumur, iaitu untuk memastikan makanan-makanan ataupun apa-apa sisa makanan tidak ada dalam mulut. Yang paling penting, perbuatan makan dan minum tidak membatalkan air sembahyang. Kalau budak-budak, pelajar-pelajar saya, dia keliru antara sembahyang dan puasa. Kalau sembahyang, dia kata, Ustaz, batal tak air sembahyang kita kalau kita makan? Kalau puasa, dia tanya pula, Ustaz, kalau puasa, kentut batal tak puasa? Maka ini di antara kekeliruan yang banyak, dan kita akui kekeliruan ini bukan sekadar berlegar pada kanak-kanak, tetapi pada pelbagai lapisan umur. Apa yang paling penting, teruskan belajar daripada masa ke masa, dan jadikan hari ini lebih baik daripada semalam, dan esok pastikan lebih baik daripada hari ini dari sudut pengetahuan penambahan ilmu, terutamanya ilmu asas fardu ain. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.